Kak Yo. Hari ni Kak Sali bawa mari tengok keleh wak piyoh. Hak besar dalam taning Kak Yo. Bukan keleh saja yang besar Kak Yo. Piyoh yo pun besar ni. Kita pergi masuk dalam deh. Dia wak lama dah dengan kata rongan Pak Pelit ni 40 tahun lebih dah Kak Yo. Hak kau okey dah sini deh. Turut mari Kak Yo. Ni, tengok inyeng yo lu tempat wak piyoh pak jahit yo ni. Besar ni. Sini piyoh Haji Abdul Karim. Ni mai tengok ni. Oh, ni. Pak jahit yo ni Kak Yo ni. Tengok ni. Tu. Inyeng ni. Mula-mula kena tok kain gini dululah. Berapa lapis kain ni? 7 lapis kain nak boleh tu Kak Yo. Tu. Ni kain pasang tular dak ke kain lain-lain ni. Hak ni ngah ni. Ni lain-lain. Hak ni kain kerah lah. Tu tengok tu. Tu. Masuk kain masuk go tu yo. Tu. Tu kain yo 7 lapis semua Kak Yo. Lepas tu mari jahit deh. Boleh letak kain gitu dah. Jahit ni. Boleh gini Kak Yo. Tu lo ni pakai inyeng gini. Tali jahit ni berapa te boleh ni? 12 pala semua ni. Ni. 12 hak ni. Lepas tu lakin lagi. Jadi semua apa? Jadi hak ni inyeng besar lah ni deh. Ni mai tengok ni Kak Yo. Ni. Jadi mula-mula juga kita tengok ni Kak Yo. Ni abang ya buat apa ni? Boh benih lah kalau. Jadi soho jugalah piyoh dia ni. Duk hantar Malay, hantar Indo deh. Ni Kak Yo, cumi mata Kak Sali pakai ni mari pada klinik Wensai Tasir Rorot Jala deh. Klinik dia duduk dekat Muhpita Sirorot Jala. Siapa nak buat cumi mata boleh lagi buat di situ. Harga mulai 890 kos saja. Boleh buat belakang wen krongseng, wen saita, wen kandet Kak Yo. Ni. Hak ni hak atas ni deh. Suan pala deh. Lepas tu hak tu suan tepi ni deh. Naik logo ni. Nak oyak kata sini ada yang di grade standard. Siapa hak grade premium Kak Yo. Hak ni hak pala dia. Hak ni hak wak siap dah ni hak pala. Yo ada apa beg Kak? Yo ada beg ni beg yo, ada beg lai. Lai deh. Kalau demo nak sangkam pun boleh gak kan? Boleh. Buat loko diri pun boleh deh. Nak mari sangkam buat loko hok kalau hok gapo pun boleh sini. Sini ada tempat buat rongan deh. Rongan ni skele yo selalu dah. Ni. Lepas tu boleh situ dah. Jahit masuk loko, masuk hok pala dia dah. Lepas tu mari pakop dah lah ni. Ni cat putih deh. Lak-lak tu ada putih dengan hitam. Lepas tu, bon nak raya ni adalah cap lain masuk juga deh. Ni masuk kop dia deh. Jahit bira tepi tu. Pok chef aja dah ni jahit ni. Meracik dah. Dia kerja lama deh. Abang-abang dia ni boleh kata ada nak orang lah deh. Piyoh ni kena pakai deh. Ni. Lepas tu boleh gitu. Boleh gini. Hak ni hak masuk sap siap dah ni. Jahit siap dah oleh tepi, lepas tu nanti pergi masuk pala ni. Pala dia ni. Sini jahit masuk side dia. Tu. Masuk side sudah. Ni nak masuk pala dia deh. Ni. Hak ni hak sap, hak premium dah ni Kak deh. Hak hijau ni deh. Tu tengok tu. Dia jahit masuk kali gitu. Sudah ni ambil gigi gosok pula. Pergi pilih dulu. Pergi tindih. Dua kali lagi nak boleh gigi gosok no. Banyak kanton juga weh. Kita kata jahit mudah-mudah. Tak mudah lah Kak Yo. Tengok ni. Lepas kanton tu, mari kanton ni. Kanton ni. Ada 2 kanton lagi nak boleh gigi gosok. Nak boleh siap kat QC ke apa deh. Ni nak siap dah tu. Tu masuk pala siap tu. Ni belah dalal lah ni. Dia balik sekali lagi. Ni cara tinis dia Kak ni. Tinis kan sepengah jahit wi kemas sekali lagi. Kali dia naik.
Hak ni hak belum tinis lagi. Baru tinis dah boleh gini. Ha ni. Hak lebih tu kat tubik dah. Kat tubik gitu. Lepas tu hak tinis siap dah boleh gini. Lepas tu balik kat yo. Balik lagu mana ni lagi kuno. Boleh tak? Boleh. Ni. Baik nak kak? Mandi apa? Ya, nak. Ni. Sudah balik ni. Tu. Boleh gini kak yo. Lepas tu lepas pada ni ambil gigi gosok. Ambil gigi gosok lepas tu cut QC. Tinis ni pula. Sudah tinis hok belah lek tu dah mari tinis sekali lagi. Hok ni beza lagu mana kak dengan tinis belah lek nu? Katut. Katut lek tepi tu. Tu. Tinis musing tu deh. Lepas tu lepas pada ni boleh gigi gosok. Boleh gigi gosok. Lepas tu cut QC deh. Dia cut QC dulu ke gosok dulu. Gosok dulu lepas tu cut QC. Sini tempat buat, tempat jual pun sini juga. Ni jual lah tahu buat bawah. Kali lu dah. Lepas tu lak-lak dok hantar mana kak? Indo, Malay. Lepas tu ada Mesir orang mari ni. Ada Mesir juga, dok hantar juga. Aluh, ni kele sungguh. Tahu bakok. Ni. Dok hantar bakok juga. Tahu bakok. Ni kak yo. Hak ni A1 ni hak paling kena su. Kena sok ni. Kena su hak ana kak. Run B ni sikit. Run B hak ni. Budak boleh. Tok pakai golek ke dok pakai deh. Budak. Hak ni hak nipis sikit. Hak ni run B. Lepas tu A1. Hak ni A1. Ni kemas sikit ni tengok ni. Dia tebal nampak laik molek deh Ni. Lepas tu hak A dah leh. Ni collection baru ni deh. Ni lagi ni. Kalau jumpa loko Haji Abdul Karim belah Malay hak sini dah kak yo. Ni. Hak ni yo camkat. Sai. Camkat sai. Mi yo 21 tengah sampai 40 tikaro yo. Kalau habis. 10 T yo sekarang dalam selesai tu. Hak ni camkat deh. Kalau habis dah lah deh. Ni. Leceh ni sap molek ni kak yo ni. Ni lah gayo. Untuk gayo ni. Kalau nak dulu kena order dulu kak yo. Ni hak demo sang. Boleh lah nak order, nak buat loko mokoloh gapo deh, boleh deh. Yo gosok gitu. Hak ni hak pala hala. Hak ni pala besar sikit ni. Gosok tepi. Hak ni hak untuk gosok tepi. Buat diri. Ni, buat diri ni. Tak ada jual ni, hak ni. Galik kot tengok you gosok perut glitir pala. Tengok kali sepeng aduk kukunya. Kena cek deh. Hak yang atas krek ke apa, tak suku dulu. Lepas tu hak tamnik ni buat gimana ni? Jual untuk Sale wek ni deh. Jual dalam harga murah lah kalau hak ada tamnik ni. Hak ni hak loot QC dah lah ni. Hak ni tamnik mana kak? Kalau turut ni. Kalau cuma sikit gini pun kat tubik dah. Jual harga suku dah kat yo. Ni. Hak ni A1 ni. Satu kok jual tamnik. Hak tamnik satu. Hak molek 200. Kat Hong Kong. Ini rakarungan lah. Rakarungan. Kalau duduk kedai ni 305. Banyak grade kat yo. Jadi run B, A1, A2, sampai A5. A5. Hak grade hak mari pilih nak beno ni A5. Ni A5 ni. Comel ada lai yo. Ni, tengok ni jadi lai dalai lalu dah deh. Jadi lai dalai piah lepas tu gari beb kemas sinar gitu ni. Tu tengok kat yo. Oleh ke hak A5 ni jual pelik apa? Ya, 5,300. Body 20 T. Skodi 20 T tu deh. Yo beza lagu mana kak? A1 dengan A5 yo beza di rup beb yo ke rup song yo ke di kain wa seduh hak pakai ke gana. Di kain yo lah deh. Kain yo tebal apa tu? Kat yang. Hak ni hak apa ni? Ni hak A1. A1 dengan A5. Ni beza lagu mana kak yo tengok.
Ha ni. Hok ni pun ya jadi molek deh. Belum tak busuk lah kata deh. Ha deh lepas tu yo kaya payah tek lalak. Ini pun tak apa. Pasal ini tak punah song. Punah song. Basuh ni sing. Ha. lipat. Oh. Tak Basuh apa. inying, boleh inying lepas tu deh, lipat pun tak punah. Ambil pakai ya di song sepodio. Ha ni beza dah ni. Lepas tu comel pula dah ni. dah. Layo deh. Lai. Kena orang tak kenal tengok atau ambil sap hak putih Ha deh. Napa hak ni hijau deh. Padahal hak ni lah hak mahal ni. Sap yo lembut ni tengok ni. Tak pakai. Sebab dia tak apa. Ya tak bang peluh deh. Sap nai dia ni pas sap Nike kat yo. Ni kalau kira ni grade hak mahal dah lah ni. Ikat. Tu molek weh. Tu. Puasa-puasa boleh ni nak puasa lah ni. Dekat puasa dah ni Kak Yo. Ni stok hak siap dah ni deh. Yek sayek gapo dah hak ni deh. Ni. Ani ya krik yo lah. Krek deh. Bisa. Ni A3. Ni Hak tu A5. ani A1. Ni A1. Ni ya becek lah hak ni hak ada stok deh. Allahu Akbar. Ani hak mahal sekali ni A6. Ani A6 ni lah. Hak ni N ni. Ni N A7 deh. Hak paling mahal dah ni. Hak tinggi ni stok yo ada camkat deh. Kalau habis ya kata. Pak kalau demo nak beli ni order lek mana, jalan mana boleh tik? ออเดอร์ยบุเล4ช่องทางอันดอFacebook Facebook ตามนี้เลยก็ปิยะฮาเจียติการี Kepiya Haji Abdul Karim. Lepas tu nombor telesak มาแล้วซะ0819632109 0819632109. 109 Kita letak nombor sini Kak Ya deh. Kalau nak mari beli sini pun boleh. Sini Kamiyo deh, kampung Ya. Kamiyo. Nanti Kak Sali letak lokasi lewat komen Kak Ya. อย่าพี่อันดอมีไลน์ IG อยู่ก็ Ada IG nak sang like IG boleh, WhatsApp boleh. น้ำมันทับซุปเปอร์ลากอน Nama sama lah dengan Facebook sana. Kak Sali pun pertama kali juga mai tengok kele besar gini. Siapa nak order bolehlah Kak Ya. Pakai gitulah Kak Ya. Jadi Kak Ya.